Akhirnya dapat juga ayah tunaikan janji ayah dekat Dian, dekat ibu nak pergi bercuti. Dan sekarang, masa untuk kita bercuti! Ayah. Cuti. Hah? Nak apa? Nak kencing. Nak kencing? Abang, dah lambat sangat dah ni nak sampai. Aduh, baru tu je setengah. Kita tengok race pun 3 jam lagi nak sampai rumah mak. Habis tu, kalau 3 jam tu sekejap ke? Dian rindu nenek? Tak sabar nak jumpa nenek. Ayah pula jumpa nenek, Dian. Dian, biasa kalau ayah letih, Dian buat apa? Urut kan? Cuba urut ayah. Mana tahu lepas urut tu dia semangat sikit. Terima kasih anak ayah. Okey, tak payah urut ayah. Ayah nak pergi kencing. Dian nak ikut tak? Nak. Waalaikumsalam, Sarah. Hello, Assalamualaikum, Mak. Adik beli tak barang-barang yang Mak pesan untuk raya ni? Pesan apa, Mak? Adik tak dapat pun. Adik tak tengok mesej yang Mak hantar. Dah seminggu dah Mak hantar mesej kat adik. Mak, sorry Mak. Adik memang tak perasan. Adik busy sangat minggu ni. Adik baru nak beli ke? adik. Ni, Dek. Boleh ke? Mak percaya Boleh, Mak. Jangan risau, tak apa. Hari ni juga adik beli. Lepas tu adik balik kamu terus, okey? Okey, Mak? Assalamualaikum, Abang. Kat mana lagi ni? Tak sampai-sampai lagi ni. Ya, Mak on the way dah. Lagi 3 jam nak sampai dah ni. Menantu Mak ada menantu Mak? Ada. Menantu Mak ni ada sini. Panggil cucu kamu. Ya. Cucu Mak pun ada cakap. Bye-bye, nenek. Bye-bye. Okey. Cu. Lepas raya ni, Abang Mak nak cuti. Cuti? Ayah nak cuti? Cuti. Beli, minum dan bercuti-cuti dengan desa. Hadiah utama pemenang Legoland. Ini dia berikan. Sarah. Buat apa kat sini? Aku jaga kedai Masya aku. Dia tak ada hari ni. Jaga kedai tapi tadi. Wah! Kau asal nampak stres je orang nak raya-raya ni. Happy lah sikit. Boleh ke Mak percayakan adik beli barang dapur tu? Aduh, peninglah Pian. Banyak lagi barang tak beli ni. Sakit kepala. Ingat lepas raya ni nak cuti. Cuti? Bercuti bersama desa. Wah! Nak kena beli lah. Pian, macam mana ni? Tinggal 2 je. Macam ni. Nanti stok sampai, aku hantar rumah kau. Cantik. Berapa lama kan? Betul? Betul. Mantap. Sabar. Bayarlah dulu. Kau nak cash ke kredit card? Bayar sekarang ke? Bukan COD hantar dulu. Okey, ibu ambil ni. Saya bawa. Okey, jap. Tadi nafkah dah bagi kan? Dah. Okey, ambil semua ni. Kalau ada stok kat dalam, ambil lagi. Abang pergi ambil kereta. Tak. Ambil. Kali ini balik raya, semua naik kereta mewah. Cuti. Dah sampai rumah nenek. Dah, pergi tengok nenek. Abang, bawa satu je. Bahaya bawa dua-dua tu. Tak apa. Abang hanya menyoping air, Jiran. Ada promosi ke? Minta lah sikit. Ada. Buy one free 10. Kalau nanti datang rumah. Raya datang rumah. Adik, barang yang Mak suruh beli mana? Ni banyak sangat dengan botol-botol air ni nak buat apa? Kejap, Mak. Adik nak kena kira ni penting juga ni, Mak. Ni tak tahu ni cukup ke tak Pian hantar. Cucu nenek! Assalamualaikum. Ayolah cucu nenek. Waalaikumsalam. Aduh. Abang. Tepilah sikit. Abang. Kau suruh menantu Mak bawa air ni kenapa? Satu ya, Pol. Macam ke? Nenek pun tak tahu puasa lah. Penat. Macam dia seorang je puasa, kan? Air banyak-banyak ni nak buat apa ni? Nak cuti. Nak cuti! Walaupun sibuk dengan kerjaya masing-masing, saat seperti ini sentiasa mengeratkan silaturahim kita semua. Sayang tahu tak kenapa jiran kita beli air desa banyak sangat hari tu? Tak tahu. Kenapa yang? Selepas saya buat research secara online, ini sebabnya. Tak lama lagi sayang, kita akan pergi bercuti. Macam mana nak menang? Tahun ni raya sangatlah berbeza. Kenapa? Sebab Desa Water adakan peraduan raya. Peraduan inilah yang memberi peluang keluarga kami untuk pergi bercuti.
Diharapkan keriangan raya ni berterusan. Kita menang! Dan sekarang masa untuk cuti! Cuti. Okey, sekarang cek barang apa yang ada. Baju semua dah ada. E-tiket ada. Tiket. Ada, bang. Ada. Yang paling penting, air. Ada. Bagus anak Ayah. Pandai kita Jadi nenek. tunggu apa lagi? Jom lah! Okey, ibu. Bawa beg! Jom. Jom, beli minum dan bercuti-cuti dengan desa. Walaupun jiran pun boleh menang.